Tengok video ini sampai habis. Hari ni saya nak tunjuk rupuk mutiara ataupun pokok siku-siku. Jom kita cari. Pokok ni dia berada di kawasan rumahnya ataupun kawasan-kawasan tepi-tepi jalan kan. Kita cari pokok rumput mutiara ataupun pokok ataupun rumput siku-siku. Nama saintifiknya Hydroitis corombonza. Memang ada kawasan-kawasan yang tepi-tepi jalan ataupun dekat kawasan rumput-rumput. Okey, kita jumpa dah. Rumput mutiara ataupun pokok siku-siku. Banyak khasiatnya pokok ni. Dia mudah hidup. Pokok ni dia memang tumbuh liar, dia tak ada orang tanam pun. Dia ada bunga warna putih. Kita tak tahu rupanya pokok yang macam ni banyak khasiat dia. Seperti meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesihatan dan fungsi otak, memelihara kesihatan organ hati dan melambatkan pertumbuhan sel kanker, dan banyak lagi khasiatnya. Okey Samat, dapat sesuatu daripada WTT ini. Semoga bermanfaat.